kita panggil program ini Meh Balik Kampus kerana mereka dah balik cuti raya, dan alhamdulillah program ini mendapat sambutan yang amat menggalakkan dan saya bersyukur, dan insya-Allah kita akan teruskan program dari masa ke semasa untuk berikan bantuan kepada para pelajar. Kita sedar bahawa semakin mahal tiket dan sebagainya. Jadi itulah antara inisiatif yang kerajaan Johor lakukan, beri ruang pada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan pulang ke kampus menggunakan bas percuma melalui kerajaan negeri Johor. Keseluruhan peruntukan bas dan juga kapal terbang melibatkan 1.4 juta peruntukan Meh Balik Kampus ini, yang mana dia terbagi pada 3, iaitu bas dan juga flight untuk Sabah dan Sarawak. Inisiatif terbaru yang kita umumkan dalam bajet belanjawan yang lepas. Jadi insya-Allah kalau kiranya ia mendapat sambutan yang baik, kita akan terus bekalkan program ini untuk bantu mahasiswa kita untuk balik kampus ataupun balik pulang ke kampung. Ya Allah, berkatilah perjalanan kami ini. Jadikanlah ia perjalanan yang Engkau redai. Saya amat bersyukur dan gembira lah dapat peluang macam ni lah, sebab tak pernah pun dapat peluang nak naik bas free macam ni daripada Johor ke Perlis. Normally saya pernah ambil bas masa perayaan Chinese New Year dengan Raya tu, saya dapat almost under RM50 each person. So I feel like this cost kita boleh jimatkan, kos perjalanan ni kita boleh guna untuk keperluan kita sendiri yang lebih penting tu. Saya rasa kita boleh continue yang Johorian punya free bus tu untuk junior yang masa akan datang lah. I feel so happy and I'm so proud to be a Johorian. Saya sangat bersyukur dengan government lah, sebab government hantar kami balik ke kampus secara percuma. Bas ini juga sangat clean dan juga comfortable untuk kami yang untuk tidur sampai pagi. Jadi kami boleh semangat sikit untuk buat urusan dekat kampus. Sebagai Johorian, saya haraplah government boleh buat lagi banyak event yang macam ini, hantar kami balik ke kampus secara percuma. Ini anak nombor 4 balik ke UUM Sintok, Kedah. Sangat-sangat membantu kepada ibu bapa, khususnya kepada yang B40 lah kan. Kalau kita beli tiket bas dah memang 100 lebih lah, tak termasuk makan, minum. Yang ini kita rasa selamat sebab yang dalam satu bas tu semua pelajar. Kalau naik bas daripada bas ekspres daripada Lakin, dia macam-macam orang, campur-campur. Jadi ini sangat-sangat baik. Keselamatan terjamin, kita pun senang hati. Kalau boleh program ni diteruskan lah. Teruskan di tahun-tahun akan datang. Tidak semestinya untuk perayaan ke begitu kan. Kalau boleh balik ke rumah pun buat. Kelainan dia berbeza. Tiap tahun Kerajaan Negeri Johor menyediakan bas percuma untuk mahasiswa. Cumanya program tahun-tahun sebelum ini merupakan program Jom Balik Raya dengan sidang akademik di universiti-universiti, menunjukkan bahawa mereka ini berada di Johor sebelum berpuasa lagi. Jadi kita tukar konsep program, kita jadikan dia sebagai Meh Balik Kampus. Dia alhamdulillah dapat sambutan yang baik oleh seluruh persatuan-persatuan mahasiswa Johor yang ada di seluruh universiti-universiti. Terima kasih Kerajaan Negeri Johor kerana memandang serius tentang kebajikan mahasiswa Johor.